Weh, korang dengar tak bunyi apa tu? Itulah bunyi hati-hati gadis Malaya yang berkecai berderai bila golden boy kita, Syed Saddiq, dah sah kena lock. Serius lah, dari menteri paling muda sampai jadi bapa ekspres. Plot twist kali ni memang kalah drama petang-petang TV3. Hari ini kita nak kupas habis-habis dari kisah dia di RMC sampailah teknik pick up line dia yang luar biasa kat puncak Gunung Kinabalu. Jangan ke mana-mana, jom kita membawang secara ilmiah. Let's go. Korang tahu tak, sebelum nama Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman Al-Sagoff ni petik sana-sini dekat berita utama, dia ni sebenarnya budak Johor yang sangat humble. Kalau tengok gaya dia yang kemas pakai suit tu, jangan tak tahu bapanya Uncle Syed Abdul Rahman adalah seorang pejuang sejati. Bayangkan setiap hari kena beratur panjang kat kastam Johor Singapura semata-mata nak cari rezeki sebagai buruh binaan. Mak dia pula, Aunty Sharifah Mahani, seorang cikgu English yang punyalah gigih buat kelas tuition sampai malam buta. Jadi, tak hairanlah kalau Saddiq ni ada semangat fighter dalam darah dia. Memang bukan anak menteri yang lahir-lahir dah suap sudu emas, tapi anak rakyat marhain yang mendaki dari bawah. Lagi satu fakta yang korang kena hadam, Saddiq ni dulu masa sekolah kat Maktab Tentera Diraja, RMC, dia sendiri mengaku dia ni agak skema dan narrow-minded atau bahasa kasarnya bigot. Tapi, hidup dalam kem tentera itulah yang basuh otak dia sampai jadi lebih terbuka dan faham erti perpaduan. Lepas tu, dia punya otak memang jenis geliga tahap dewa. Dia punya bakat berdebat sampai tahap peringkat dunia. Menang anugerah pendebat terbaik Asia 3 kali berturut-turut. Korang bayangkan, ada orang sanggup campak tepi peluang keemasan bernilai RM400,000? Ya, itulah yang Syed Saddiq buat. Bukan sekali, tapi 2 kali dia bagi blue tick dekat University Oxford yang tersohor tu. Penolakan pertama berlaku pada Oktober 2017. Masa tu, dia dapat tawaran beasiswa penuh untuk buat master dalam dasar awam. Duit dah ada depan mata, universiti paling top dunia dah panggil, tapi Saddiq kata, nanti dulu. Dia sanggup lepaskan mimpi akademik dia sebab masa tu bahang pilihan raya umum ke-14 memuncak. Dia tekad nak fokus lawan rasuah dan berjuang dalam politik. Orang lain mungkin dah kemas beg terbang ke London, tapi dia pilih untuk berpanas kat Padang, buat ceramah sana-sini demi masa depan Malaysia. Ingat dah habis kat situ? Ada sambungannya. Lepas dia dah menang kerusi Parlimen Muar pada Jun 2018, universiti tu merayu lagi sekali. Dia dapat tawaran beasiswa Chevening untuk jurusan yang sama. Bayangkan, dah jadi yang berhormat pun Oxford still nak dia. Tapi korang tahu apa dia buat? Dia reject lagi buat kali kedua. Saddiq tegaskan yang mandat rakyat Muar lagi penting daripada segulung ijazah dari luar negara. Dia tak nak tinggalkan tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen, semata-mata nak kejar gelaran master. Memang betul-betul jiwa rakyat, bukan jenis janji manis lepas menang terus hilang ke London. Tapi dalam banyak-banyak kejayaan dia, dari jadi Menteri Belia dan Sukan paling muda, masa umur 25 tahun, sampailah wujudkan Parti Muda dan perjuangkan Undi 18, satu je kejayaan dia yang paling buat netizen terduduk. Apa lagi kalau bukan kejayaan dia mencuri hati Bella Astillah? Siapa sangka hubungan yang mulanya nampak macam rakan profesional untuk projek bantuan rakyat, siap kumpul dana sampai 6 juta ringgit lebih tu, rupa-rupanya ada bunga-bunga cinta yang tumbuh dalam diam. Orang kata, sambil beramal, sambil menyelam minum air, dan paling tak boleh tahan, Saddiq punya level romantik ni memang level kayangan. Orang lain lamar dekat restoran mewah, tapi dia pilih puncak Gunung Kinabalu. Tengah-tengah hujan lebat, suhu sejuk sampai ke tulang, dia melamar depan Bella. Memang gentleman habis. Video lamaran tu pun meletup kat media sosial. Dengan caption pendek tapi padat, I asked, she said yes. Aduh, bersemut habis skrin telefon kita dibuatnya. Majlis pertunangan dorang pada 28 Mac 2026 kat Lokarasa tu pun sangat klasi. Walaupun tertutup, tapi aura dia tetap terasa. Saddiq bukan je nak jadi suami buat Bella, tapi dia siap package jadi daddy kesayangan untuk Aiden Adrian dan Ara Adriana. Aiden pun dah mula panggil dia daddy. Weh, comel gila kan?
Walaupun sebelum ni Sadiq ada ribut sikit pasal kes Mahkamah Dana Armada, tapi Alhamdulillah, Jun 2025 hari itu, Mahkamah Rayuan dah bebaskan dia. Sekarang ni, jalan untuk dia bina masjid dah nampak cerah sangat. Kalau betul desas-desus netizen kata 20 Jun 2026 ni dorang nikah, memang bakal jadi wedding of the year lah jawabnya. Macam puas hati tak dengar bedah siasat kita hari ni? Memang nampak gaya Syed Saddiq ni bukan setakat jaguh kat parlimen, tapi jaguh juga dalam memenangi hati keluarga Bella. Kita doakanlah yang baik-baik untuk dorang berdua, semoga kekal sampai ke anak cucu. Korang yang patah hati tu tak apa. Bunga bukan sekuntum, menteri bukan seorang. Sebelum korang move on, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share video ni. Kita jumpa lagi dalam cerita akan datang. Assalamualaikum.